Okey. Okey, ni video yang last. Sekarang kita akan tengok apa maksud makmum muafiq, apa maksud makmum masbuk. Okey, kamu biasa dengar kan masbuk kan? Kamu tak biasa dengar muafiq tu apa. Okey. Makmum muafiq ni ialah makmum yang disempat baca Al-Fatihah dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Contoh sembahyang subuh 2 rakaat kan? Rakaat yang pertama tu disempat baca Al-Fatihah dengan sempurna dengan imam. Okay, jadi makmum muafiq ni dia kena sempurnakan rakaat dia bersama-sama dengan imam. Maksudnya dia tak payah tambah dah lah. Sebab dah cukup 2 rakaat dengan imam. Okay, simple. Makmum muafiq kamu faham. Maksudnya orang yang sempurna rakaat dia dengan imam. Okay. Sekarang kita tengok pula makmum masbuk. Masbuk. Masbuk ni apa? Makmum yang tak sempat baca Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Okay, jika sempat rukuk dan tumakninah bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Okay, kamu bayang, kamu pergi sembahyang subuh berjemaah kat masjid, kamu pipi, tiba-tiba imam dah rukuk. Kamu baru takbiratul ihram, tiba-tiba imam dah rukuk. Maksudnya kamu sempat tak dengan imam tu? Kamu dapat tak rakaat tu? Rakaat pertama tu? Kamu dapat. Sebab apa? Sebab kalau sempat rukuk, dia tulis kat situ kan, yang kedua tu, tengok poin warna biru tu. Jika sempat rukuk dan tumakninah bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Tapi, kalau kamu masuk-masuk tu, imam dah iktidal. Ataupun imam dah sujud. Maksudnya kamu sempat tak rakaat tu? Kamu tak sempat. Okey, jadi makmum masbuk hendaklah sempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam beri salam. Maksudnya imam dah bagi salam, kamu tambahlah lagi 1 rakaat. Okey? Jadi beza muafiq dengan masbuk adalah muafiq ini yang sempat ikut imam, sempat baca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama imam pada rakaat pertama. Makmum masbuk pula yang tak sempat baca Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Okey? Jadi, sekarang kita beralih kepada kaifiat. Kaifiat solat bagi makmum masbuk. Okey, kaifiat ni apa Ustazah? Kaifiat ni adalah cara-cara solat bagi makmum masbuk. Cara solat lah. Okey, yang pertama makmum masbuk ni, saya cakap makmum masbuk ni apa? Makmum masbuk ni makmum yang tak sempat baca Al-Fatihah dengan imam kan? Tak sempat dapat rakaat yang pertama dengan imam. Okey. Jadi cara dia, makmum masbuk ni dia tak boleh tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama imam. Contoh kan, kamu naik motor ni dengan kawan kamu nak pergi sembahyang masjid ni. Tiba-tiba dengar imam dah rukuk. Allah, apa kamu pun berlari pecut motor pun tinggal tunggang langgang. Tak boleh tergesa-gesa. Kita kena bersegera untuk solat tapi bukan tergesa-gesa. Jalan laju, tak payah berlari. Okey? Kemudian berdiri tegak, niat, takbiratul ihram dan tumakninah serta terus ikut pergerakan imam. Okey? Ketiga, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam. Sebaliknya, berdiri selepas imam bagi salam untuk sempurnakan rakaat yang tertinggal. Macam saya cakap tadi lah. Okay, kalau sembahyang subuh, tak dapat sama-sama rukuk dengan imam waktu rakaat pertama. Bila imam bagi salam, kita tambah lagi 1 rakaat. Kan? Okay, kemudian yang terakhir, sempurnakan segala rukun solat sehingga salam. Okay. Sekarang saya tunjuk kat kamu satu video. Satu video TikTok. Contoh, nampak tak? Cerita ini mengisahkan seorang pria bernama Mas Elon yang masbuk sholat jemaah. Ketika menyadari imam sedang rukuk, Mas Elon yang berketurunan Hokage berlari sepantas bayang, lalu rukuk dengan rancak. Maka sholatnya sudah terbatal. Mas Elon sepatutnya berniat melakukan takbiratul ihram dan berdiri betul. Kemudian barulah takbir untuk rukuk.
Di babak lainnya, kelihatan Mas Bruno yang juga masbuk, tidak sempat untuk ruku bersama imam. Mas Bruno lalu bersantai bersama ponselnya sambil meninjau mobil idaman, sementara menunggu imam untuk bangun ke rakaat seterusnya. Perbuatan Mas Bruno ini adalah tidak srong. Dia sepatutnya segera menyertai sholat jemaah, meskipun imam sedang iktidal, sujud, atau duduk tahiyat. Meskipun Mas Bruno tidak bisa mendapat satu rakaat penuh bersama imam, tetapi dia akan memperoleh lebih banyak pahala seandainya segera menyertai sholat jemaah tanpa berlengah. Cerita tamat, insaflah kalian sebelum kalian diinsafkan. Okey. Jadi kamu jelaslah ada dua situasi kat situ yang kamu tak patut buat. Okey? Yang pertama, jangan tergopoh-gapoh. Okey? Yang kedua, jangan relax sangat pula. Sampai tunggu imam nak bangkit. Rakaat kedua tu kamu boleh main phone dulu. Mana boleh. Saya cakap bersegera tapi jangan kelam kabut. Okay? Sebab apa? Sebab kalau kamu tunggu imam bangun, kamu dah rugi dah pahala berjemaah tu. Okay? Kamu dapat pahala lagi banyak tapi kamu main phone dulu. Tak boleh lah. Kita nak jumpa Allah ni. Sempat lagi nak main phone. Serius ke tak nak jumpa Tuhan? Okay? Kemudian kita tengok last sekali iaitu hikmah solat berjemaah. Apa hikmah dia? Hikmah solat berjemaah ni yang pertama dapat melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin sebab melazimkan diri ikut segala pergerakan imam. Yang kedua, menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Yang ketiga, melatih diri menjadi pemimpin yang berkualiti. Kerana ikut kaifiat solat berjemaah yang betul. Yang keempat, ganjaran pahala dengan kelebihan 27 kali ganda berbanding solat sendiri. Yang kelima, menjadikan tubuh badan lebih segar dan bertenaga kerana solat berjemaah menyeimbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam badan. Okey. Setakat itu saja PDP kita pada kali ini. Saya harap kamu dapat manfaat daripada video-video saya, okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.